Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke channel Kira Ipan. Hari ini Ipan nak unboxing ataupun review deckbox terbaru daripada Monster, iaitu deckbox Mechabot dan juga Ochobot. Jadi sebelum kita nak mulakan unboxing kedua deckbox ni, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share kepada yang dah subscribe tu. Terima kasih. So apa pun, jom kita review kedua-dua deckbox ini. Baiklah, so untuk muka depan ini kita ada dua watak untuk deckbox ni, iaitu Mechabot dan juga Ochobot. So first kita nak unboxing Ochobot dahulu. Jadi ini adalah muka depan deckbox iaitu Ochobot. So kita tengok dengan muka Ochobot dengan senyum dia dari tepi. Okay, ni bahagian belakang. Okay, dia ada tulis kuasa di tanganmu. Right. So tepi ni pun sama saja macam atas. Kita ada tulis Monster Galaxy Card. Alright, kat bawah okay, tak ada apa. So jom kita tengok apa yang ada dekat dalam deckbox ini. Okay, so ini adalah dalam dia. So apa pun, jom kita keluarkan dulu. Okay, ni apa? Okay, nampaknya kita ada card divider untuk deckbox. So kita tengok kita ada watak Ochobot, memang cantik juga. Okay, kat bawah ni ada Monster Galaxy Card juga. Okay, belakang ni pun sama juga. Okay, nice. Alright, so kita tengok lagi apa yang ada dekat dalam. Kita tarik keluar. Alright. So next kita ada HP marker untuk Monster Galaxy Card. Okay, so untuk HP marker ni lain sikit daripada macam pack biasa, iaitu macam Cyclone Fury dengan Technobreaker. Sebab kalau yang Technobreaker dan Cyclone Fury tu dia dadu kertas, nak kena gam dululah baru dia. Tapi ini plastik guys, kau dengar. Dia plastik. So memang nice jugalah. Dia macam dadu Mecha Battle Card punya starter pack. Okay, seterusnya untuk dalam deckbox ni kita ada kita nak tahu. Nampaknya kita dapat sekali dengan card Monster Galaxy Card. Jadi kita tengok card apa yang kita dapat untuk dalam deckbox ni. Kita dapat card sokongan Ochobot. Kita ada pack Fiesta. Jadi untuk efek dia, kuasa teleportasi. Pilih dua kad dari zon kalah dan letakkan di tangan Fiesta 28. Jadi ini adalah sambungan Fiesta daripada 27 dan ini adalah 28. Akhirnya kita ada Fiesta lain juga untuk sambungannya. Baiklah, so next kita nak review untuk Mechabot deckbox pula. Okay, jadi ini adalah muka depan Mechabot dia. Okay, dengan gembiranya siap ada nampak gigi dia sekali. Okay, so ini bahagian tepi. Okay, bahagian belakang kita ada kuasa di tanganmu. Right. So atas pun kita ada tulis Monster Galaxy Card juga. Bawah pun tak ada apa. So jom kita tengok apa yang dapat kat dalam ni. Right. So okay, nampaknya kita dapat card divider juga. Okay, so muka Mechabot ni macam tengah marah. Okay, untuk card divider ni memang cantik lah. Tak macam yang sebelum ni, deckbox belakang ni dia agak lembik. Tapi untuk material ni dia plastik keras. So Ipan suka lah dengan design baru deckbox ni. Okay, seterusnya kita rasa macam dapat HP marker lagi lah guys. Kita tengok HP marker dia macam mana. Okay, sama saja macam deckbox Ochobot ni tadi. Okay, sama je. Plastik juga, keras. Dan Ipan suka dadu-dadu macam ni supaya sedap untuk dipegang dan dibuat main. Okay, seterusnya untuk cardnya. Alright, kita ada card Fiesta juga untuk deckbox Mechabot ni. Kita tengok card apa yang kita dapat. Kita ada card sokongan Mechabot. Okay, pack Fiesta juga. Efek dia adalah Mechabot Mechanize. Serangan kad lawan terkena pada diri sendiri. Kad Fiesta yang ke-29 kita. Jadi ini adalah kad Fiesta yang kita dapat dari deckbox. Jadi untuk next pula, kita akan letak kad Fiesta kita ni ke dalam album. Baiklah, so ini adalah album Ipan. So kita nak letakkan dalam album kita ni. Alright. Okay, so ini untuk Fiesta nombor 1 sampai 18. So next kita ada Fiesta nombor 19 sampai 27. Jadi ini kita nak letak kad Fiesta baru kita ni.
iaitu Fiesta nombor 28 dengan 29. Kita letak kat tepi ni. Alright, so kita ada MechaBot, kita letak kat sini. Okay, kita masuk. Kita punya kad Fiesta 28 dengan 29 kita, Octobot dan MechaBot. Jadi ini adalah poster dia. Dia tak ada kad lebihan lagi. InsyaAllah mungkin akan datang Monster akan buat untuk kad Fiesta nombor 30 sampai 36. Okay lah guys, so sampai di sini sahajalah untuk review Deckbox MechaBot dan juga Deckbox Octobot beserta sekali kad-kad Fiestanya. Pastikan korang dah tinggalkan butang subscribe, like dan share video ini, dan pendapat korang macam mana untuk kad Fiesta baru dan juga Deckbox baru ni. Korang suka ataupun tidak, korang boleh komen dekat bawah. Inilah guys video review penuh untuk Deckbox MechaBot dan juga Octobot. Yes, kita jumpa lagi, video akan datang. Assalamualaikum. Ciao. Bye bye.